Guys, selamat datang di sini kepada Dewap. Hari ini saya bermain game Hotdog Anomali bersama Ursar. Jadi kita orang akan bermain dua orang. Dia ada dua story mode dan juga endless mode. Kita main yang mana? Kita main yang mana? Main yang mana? Dah main mana dah? Endless Takut lama story guys. Dia kena sampai berdede. Jadi kita orang tak nak main lama-lama. Kita orang nak main kejap-kejap je. Okay, kita orang dah sampai mana? Dah lah ni ke macam buruk je? Macam buruk je. Kalau kabur sikit, saya tak kabur. Jadi saya dah kembali main dengan Ursa je sebab sekarang ni cuti je, cuti seminggu. Kalau korang pun cuti. Tak payah naik pun. Tak payah naik pun. Tutup bahaya sekarang. Okay. Macam ni boleh kata okey jugalah. Tapi tak ada seram sangat kalau duduk dalam ni kan. Tapi depan ni yang seram ni. Bagus lah tak ada pergi apa. Oh lah, ada dua tempat ke kita kena buat. Kat sini hantu boleh, sini pun hantu boleh. Jadi kalau anomali kita kena tutup warna merah. One hot dog please. Siapa? Ui, ni siapa ni? Ni siapa ni dah? RM150 Ni Ursa membuat hotdog. Jadi saya hanya untuk duduk dan tengok saja. Saya tidak membuat kerja. Jadi apa nama dia, Adam Suluk masih tidak boleh kembali lagi kerana dia masih tidak boleh bermain. Jadi saya bermain dengan Ursar je. Jadi saya rasa lambat lagi nak jumpa Adam Suluk kembali. Mungkin 1k je kita server Sekarang baru 356 kot. Oi, ini mic jadi killer. Tutup. Tu je ada killer. Dekat sampai dia killer tu. Yang wah, hilang dia. Tu je dia killer. Kita dapat 150 satu hotdog 150 Mahal lah guys Kalau saya rasa tak ada orang nak beli kalau kat real Ni, jadi kita betul-betul kita kena betul-betul. Kalau hantu betul-betul hantu dia akan muncul. Yes, no one else feeds me. Jadi saya rasa saya pening kepala tengok benda ni. Ni muka orang tadi je. Kenapa dia tak balik? Ni ada bedroom dalam gambar TV ni. Tak tahu siapa yang buka. Dah datang lah ni. Oh, ni kena bayar robot. Oi. Bumbung bunyi tupai ke tak tahu, bunyi musang. Dah man. Jadi ini hotdog tengah memas. Oi. Tutup. Mak udah kata dah ini bukan tu. Kalau anomali nama dia naik tu. Kata dah jangan. Kena betul-betul kalau orang sama tu anomali tu. Senang-senang je dapat duit. One hot dog, please. I'll rate 150, please. Thanks, it looks yummy. Kita orang rasa ini yang bahaya je. Kita orang akan main kejap je, tak main lama sangat. Ini hotdog dia. Jangan lupa like dan subscribe channel saya sampai 1k subscriber dan juga Ursar 8. Perfect. This totally made my evening. Tahu lah kenapa Ursar 8 tak nak buat video. Dia malas. Dah. Dia malas kata. Woi. Tapi tak kejut pun, itu biasa je sebab dia bukan full screen. No problem, Moki. Woi, ini anomali lah. Tengoklah dia tak ada muka. Bukan bagi dah. Sebab tu dia naik dah. Aku dah kata dah. Kita kena tengok. Kalau tak ada muka ke apa tu anomali lah tu. Nanti lepas ni dia bunuh kita ni. Tengok dulu. Ni polis. Hands up.
Tiba-tiba angkat tangan. 2 hot dogs, please. Okay, 300 for it. Wow, you were charging a cop. Sehari dapat RM100 ya. Itu kita orang sama-sama. Jadi kita orang kena bagikan. Jadi seorang sekarang ni RM450. Urusan RM450, saya RM450 untuk sehari ni. Jadi kita orang main hari pertama, satu hari je kita orang tak main story sebab nanti lama. Aku video dia terputus dia punya, bila saya record dia punya bahagian lain tu hilang sebab terlalu lama sangat. Aku penuh storage. Bila dah mula penuh sikit tu dia dah tak tahan, dia hilangkan bahagian depan. Jadi dia ambil bahagian last, ataupun dia hilangkan bahagian last, dia ambil bahagian depan je. Ada satu kali tu saya pernah buat dia ambil bahagian 30 saat je. Jadi kita tak boleh buat sampai story je, kita ambil endless je. Hati-hati. Tengok dulu. Very, very good. £1 hot dog. Okay, 150 please. Asal ni hantu ke? cheap. Hantu ke? Hati-hati. Okey, sekarang seorang RM525. Wah, banyak sehari dapat duit. Jadi kita orang bye-bye. Dia tiba-tiba bye-bye tak tahu apa-apa dia ambil bye-bye. Macam pelik kita orang tak layan padahal. Dia tiba-tiba bye-bye. One hot dog, please. One hot dog please. Okay, 150. Wih, ini macam siapa nama dia? Elvin. Elvin Ram. Nama dia Elvin. Elvin. Kita orang bermain dengan Elvin. I got a question. I got a question. Would you eat my burgers for $1,000? Wih, $1,000. Itu tu. Oh, hantu. Woo! Alah, kita kalah. Hantu tu keluar. 3,000. Bayar 3,000 lah. Ada 3,000 dah. Ha? Tak ada 3,000 Aduh, nak ni. Ada balik lobby ke? Okeylah. Ada balik lobby, dia boleh sampai kat sini je. Jadi saya rasa sampai saja untuk video kita hari. Jadi jangan lupa like dan subscribe saya walaupun channel ni agak kejap ya. Jadi kalau dia buat di sini dan usaha di sini, jangan lupa like dan subscribe channel saya sampai satu kisah tiba. Okey semua, bye.